Berhubung dengan larangan daripada muhaqalah dan muzabanah. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah, katanya Rasulullah SAW telah melarang daripada muhaqalah dan muzabanah. Di dalam bab ini diriwayatkan daripada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Zaid bin Thabit, Sa'ad, Jabir, Rafi' bin Khadij dan Abu Sa'id. Abu Isa berkata hadis Abu Hurairah adalah hadis hasan sahih. Muhaqalah itu ialah menjual tanaman di pokok, ataupun menjual bijirin yang masih lagi di tangkainya, yang belum dituai, dengan bilhintah yang telah dituai. Dan muzabanah itu ialah menjual buah di atas pokok. Ini menjual buah kurma di atas pokok dengan tamar, yang ikut dengan kurma kering. Amalan berdasarkan kepada hadis ini, di sisi kebanyakan ahli ilmu, mereka melarang daripada jual secara muhaqalah dan muzabanah. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Abdullah bin Yazid bahawa Zaid Abu Ayyash telah bertanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas tentang jual beli bayda dengan sult. Ini jual beli bali yang telah dibuang kulit dengan sult, sejenis bali yang masih lagi ada kulit. Beliau bertanya, manakah yang lebih baik? Beliau menjawab, bayda lah. Lalu beliau melandar daripadanya. Dan Sa'ad berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, saya mendengar Rasulullah SAW telah ditanya tentang membeli tamar dengan rutab, yakni membeli tamar, yakni kurma kering dengan kurma basah. Maka baginda bersabda kepada orang yang berada di sekitarnya, adakah rutab itu kurang apabila ia kering? Mereka menjawab, ya. Maka Rasulullah SAW melarang daripadanya. Riwayat satu lagi daripada Hannad, seperti lagu itu juga, Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Amalan berdasarkan kepada hadis ini di sisi ahli ilmu, itu pendapat Syafi'i dan ashab kita. Ini bab berhubung dengan larangan daripada menjual buah sebelum kelihatan eloknya. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW melarang daripada bai'in naqli, menjual buah kurma sehinggalah kelihatan elok. Dengan sanad ini juga bahawa Nabi SAW melarang daripada menjual sumbul, yakni bijirin sehinggalah kelihatan putih, selamat daripada penyakit. Rasulullah SAW melarang kepada penjual dan juga pembeli. Di dalam bab ini diriwayatkan daripada Anas, Aisyah dan sahabat seterusnya. Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Amalan berdasarkan kepada hadis ini di sisi ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi SAW dan mereka yang lain, itu mereka melarang daripada menjual buah sehinggalah kelihatan elok. Itu pendapat Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Anas bahawa Rasulullah SAW telah melarang daripada menjual anggur sehinggalah ia kehitaman, dan daripada menjual bijirin sehinggalah ia kuat, ia keras. Abu Isa berkata hadis ini adalah hadis hasan gharib. Kita tidak mengetahuinya itu sebagai marfu' kecuali melalui hadis Muhammad bin Salamah. Ini bab berhubung dengan jual beli habalul habalah. Mana jual beli dengan meletakkan tempoh anak yang berada dalam kandungan itu melahirkan anak. Dengan sanadnya Imam Tirmizi meriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa Rasulullah SAW larang daripada jual beli
habalil habalah. Abu Isa berkata, dalam bab ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas dan Abu Sa'id. Abu Isa berkata, hadis Ibnu Umar adalah hadis hasan sahih. Amalan berdasarkan kepada hadis ini di sisi ahli ilmu, dan jual beli habalul habalah itu adalah jual beli lahirnya unta yang telah dilahirkan, melahirkan unta yang telah dilahirkan. Itu adalah jual beli yang telah dibatalkan di sisi ahli ilmu, dan itu termasuk di antara jual beli gharar. Ada diriwayatkan oleh Syu'bah hadis ini daripada Ayyub, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibnu Abbas, Abdul Wahhab Al-Thaqafi dan lain-lain meriwayatkan daripada Ayyub, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Nafi' daripada Ibnu Umar, daripada Nabi SAW, dan ini lebih sahih. Bab yang pertama berhubung dengan jual beli muhaqalah dan muzabanah. Dan ini termasuk di bawah jual beli yang dilarang, bermula daripada bab yang ke-12 ini dan seterusnya. Ini termasuk di bawah jual beli yang dilarang ataupun yang disebut al-buyu' al-manhi anha. Al-buyu' al-manhi anha, jual beli yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah kepada bab yang ke-21. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang daripada muhaqalah dan muzabanah. Jadi tafsir ini disebutkan oleh Imam Tirmizi sendiri, iaitu menjual zar', menjual bijirin ataupun sesuatu yang disuka itu, menjual bijirin yang masih lagi ditangkai ataupun di pohonnya itu dengan hintah yang telah dituai. Jadi sebab kepada larangan ini sebab apa? Sebab jahalatul miqdar, tidak diketahui kadar pertukaran di antara barang yang dijual itu, di antara saman dan mabi' tidak diketahui qadar dia. Sebab dilarang ini, pertama sekali dia adalah jenis yang sama. Mana gandum yang ada di tangkai, yang belum dituai lagi, dengan gandum yang telah dituai, jadi tidak diketahui berapa. Sebab apa? Sebab yang masih ada di tangkai itu dia tidak disuka. Yang sudah dituai itu, mana kita boleh kira dia itu dengan secara mikyal, dengan cara suka. Jadi suka itu adalah sesuatu yang maklum. Adapun yang berada di tangkai itu kita tidak mengetahui qadar banyak mana. Sebab apa? Sebab ia hanya dikira berdasarkan kepada khors, berdasarkan kepada anggaran. Jadi anggaran ni mana tidak tepat. Mana dia kata dengan sebanyak 1 ekar ni dapat berapa gatal. Itu anggaran sahaja. Jadi jual beli lagu ni dilarang. Sebab apa? Sebab pertama sekali tidak diketahui tamasul itu, persamaan qadar itu tidak diketahui. Yang kedua, muzabanah dilarang juga, iaitu jual samar, yakni buah yang masih lagi segar, kalau masak yang ada di atas pohon. An-nakhlu tu pohon tamar, dengan tamar. Mana jual rutab dengan tamar, ini juga dilarang oleh Nabi SAW, berdasarkan kepada illah yang sama juga, itu tidak diketahui qadar tukaran itu. Mana di antara saman, yakni as-samar itu saman, at-tamru tu mabi', tidak diketahui jahalatul miqdar ataupun tidak ada tamasul. Sebab ini akan berlaku tafadul, ia akan berlaku berlebih kurang. Berlebih kurang itulah illah kepada
sebab kepada pengharaman riba. Yang ni buah tamar dengan buah tamar rutab. Buah tamar dengan rutab dia jenis yang sama. Tamar hak kering, rutab hak basah. Jadi tidak diketahui hak asal tamar yang kering ni asal dia berapa banyak rutab. Tidak diketahui. Jadi bila tidak diketahui, kemudian berlaku jual beli pula, maka jadilah jual beli riba. Sebab apa? Sebab benda-benda ni termasuk bahan ribawi. Makanan-makanan ni termasuk di bawah bahan ribawi. Jadi bahan ribawi ni dia tidak boleh dijual mana tukar sama tukar barang dengan barang ni akan berlaku jual beli secara riba, iaitu bila benda ni bahan ribawi, kemudian berlaku nasiah, ada penangguhan, mana lewat serah. Dan yang kedua, jika benda tu sama jenis, maka dia kena sama banyak, sama suka, sama timbangnya. Tidak boleh dengan anggaran seperti ini. Mana kalau mengikut jual beli muzabanah ini, jual kurma kering dengan kurma basah. Jadi jual beli lagu ni dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tidak diketahui. Hak basah ni dia akan kering tu jadi banyak mana. Tidak boleh. Cuma dia ada pengecualian lah dalam bab bai'ul araya. Yang ni bila jual beli tu bila dalam keadaan berhajat, mana orang tu dia tak ada kurma basah, dia ada kurma kering, dan dia guna untuk dia jual beli tu untuk kegunaan isi rumah dia. Itu dibenarkan. Dikecualikan daripada jual beli riba. Tetapi kalau secara besar-besaran ni dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab tidak diketahui kadar tukaran. Bila tidak diketahui kadar pertukaran, dia termasuk di bawah gharar, penipuan. Penipuan. Amalan berdasarkan kepada hadis ini di sisi kebanyakan ahli ilmu itu mereka melarang. Karihu tu makna larang lah, bukan kata makruh. Ini kita kena pakai mengikut istilah mutaqaddimin, iaitu karahiyah. Karihu itu dengan makna larang. Makna larang ni tak boleh haram. Ada pemakruh, istilah kemudian ni istilah ulama fiqh. Yang ni buat tak apa, tinggal boleh pahala, itu istilah kemudian. Jadi kita baca kitab hadis ni kena pakai istilah mengikut istilah mutaqaddimin, tidak istilah mutaakhirin. Jadi tak kira makruh pula jual beli muhaqqalah. Sedangkan larangnya Nabi tu Nabi larang. Ada larangnya daripada Nabi, mana bila Nabi larang tak boleh. Kemudian riwayat yang kedua, riwayat daripada Zaid Aba Ayyash, bahawa dia telah bertanya Sa'd berhubung dengan jual beli bayda dengan sult, yakni bali dengan bali ia tidak ada kulit, sult. Jadi beliau bertanya, hak mana lebih baik? Dia kata bayda lah. Dia pun larang. Mana jual beli ini dilarang, macam-macam tafsir. Ada kata dilarang ni sebab kerana berlaku tafadul. Maknanya hak ada kulit dengan tak ada kulit ni tentu tak serupa. Kalau kita suka hak di segatal tu segatal. Segatal tu dengan isi. Hak ni segatal campur lagi dengan kulit. Jadi dilarang. Macam lah ni kalau orang jual beli apa buah durian, hak sudah diperisi dengan hak dalam apa dalam kulit dia lagi, nak tukar dua tu. Tapi kalau nak tukar dengan ringgit, dengan dinar, tak apa, sebab dia berlainan jenis. Hal ni masalah bila jenis yang sama. Jadi kaedah
dalam bab jual beli ribawi ni, berlaku riba iaitu bila benda tu sama jenis ditukar dengan jenis satu lagi dengan sama banyak, tak boleh. Dengan apa, bilangan yang berbeza. Contoh beras tempatan nak tukar dengan beras basmati, 1 kilo dengan 1 kilo, tu tidak berlaku riba. Tapi kalau beras tempatan 2 kilo tukar dengan beras basmati 1 kilo, itu dikira riba. Sebab apa? Mutafadilah, berlaku berlebih kurang. Hak ni lebih, hak ni kurang. Walaupun kualiti beras basmati tu 3 kali ganda lebih baik lagi daripada beras biasa, tak boleh juga. Sebab apa? Sebab dia jenis yang sama. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ajar, nak menunjukkan bahawa jenis-jenis ni itu adalah jenis tu jenis yang sama, tetapi kualiti yang berbeza itu atas perkiraan manusia. Hal ni sedap ngelih lah, panjang halus, comel beras. Jadi orang letak harga mahal, sedangkan dari segi jenis dia tu benda yang sama. Jadi bila nak tukar beras basmati dengan beras tempatan, dia kena sama sukat, sama timbang. Kalau tidak berlaku riba. Jadi kalau nak elak daripada rugi, jual dululah. Jual dulu beras basmati hak ada, jual dengan ringgit, barulah boleh tukar. Ambil ringgit tu beli beras tempatan. Itu sebagai isyarat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam nak suruh kita guna mata wang. Kena ada duit. Mana sebenarnya jual beli secara muqayyabah ataupun jual beli secara barter ni tidak digalakkan sebab rugi. Jadi kita kena ada satu mata wang. Mata wang inilah sebagai satu standard yang mana dapat menjaga penjual daripada rugi, begitu juga nak jaga pembeli daripada dia terpaksa membayar dengan harga yang mahal untuk mendapatkan sesuatu yang remeh. Dia nak beli baju je tak. Kalau dia ada kambing, kena tukar kambing dia tu baru dapat baju. Itu kalau sistem barter, rugi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak suruh umat dia ni guna satu mata wang. Kena ada mata wang untuk pertukaran jual beli, baru tidak rugi. Dalam sanad ni Zaid bin Ayyash hadis dia ni di sini hadis ni juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta, Ahmad dalam Sunan yang 4, Abu Daud, Ibnu Majah, Tirmizi dan Nasa'i. Jadi hak ada dalam Sunan Arba'ah riwayat Zaid bin Abi Ayyash ni satu ni je. Hadis ni je ada. Mana hadis ni ini sahaja yang diriwayatkan oleh Zaid Abu Ayyash dalam Sunan Arba'ah ini. Mengikut Imam Abu Hanifah, dia kata Zaid ini majhul. Mana bagi dia majhul. Tetapi ulama lain mengatakan bahawa tidak majhul. Tidak majhul. Jadi jawapan bagi pihak Imam Abu Hanifah, majhul tu sebab memang dia tidak tahu. Sebab tu dia kata majhul. Mana dia tidak kenal, mana tidak dikenali siapa dia. Siapa dia Zaid Abu Ayyash ni. Kepada orang lain hak kenal, dia boleh buat keputusan. Jadi majhul di sisi seorang imam tidak bererti majhul di sisi orang yang lain. Kemudian Sa'ad berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ditanya tentang jual beli rutab, tamar dengan rutab. Jadi sebelum pada tu berkenaan dengan bayda dengan sul ini, ada satu lagi tafsir bahawa bayda ini sejenis gandum yang putih. Samra ni hak kelabu. Kelabu. Maknanya hak putih tu mana dia kisar, kulit tu licin lah. Adapun hak samra ni hak kelabu lagi. Mana ada lagi kulit dia tu.
mana campur, tapi kulit pun boleh makan dah, boleh makan dah, mana tidak refine betul-betul. Itu satu tafsir. Mana di sini dilarang juga jual beli. Mana kalau orang kata ni, mana jenis yang sama juga, jenis yang sama juga tidak boleh berlaku tafadul, berlebih kurang, tak boleh. Dia kena sama sukatan, walaupun kualiti tu lebih baik baydah, hak dikisah habis dengan hak masih lagi ada sakit kulit tu. Jadi kualiti tu tidak diambil kira, yang diambil kira adalah sama jenis. Kemudian kata, saat saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang beli tamar dengan rutab. Mana hak kering nak beli hak basah, dengan kering nak mendapatkan hak basah. Jadi rutab tu hak molek basah lah, sedapnya. Hak segar-segar lagi, manis kelak-kelak sikit. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada sahabat dia, apakah rutab ini bila dia kering dia akan kurang? Maknanya kalau kita rutab hak kita beli dengan satu gatal, kalau dia kering, mana dia akan kurang atau tidak? Jadi sahabat kata ya. Jadi Nabi pun larang. Ini isyarat daripada Nabi SAW nak suruh sahabat guna kias. Nak suruh sahabat guna kias dalam hukum. Yakni mana bila sesuatu tu dia berubah, dia berkurangan daripada sifat dia hak basah kepada kering itu, dia kurang, maka jual beli lagu tu adalah jual beli yang dilarang. Di antaranya macam buah anggur. Buah anggur hak kering dengan hak basah. Anggur hak kering dengan hak basah, hak basah tu kita panggil anggur, hak ataupun al-inab. Hak kering tu kita panggil kismis ataupun zabib. Jadi itu berlaku pengurangan. Bila kurang, maka tidak boleh. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu hak basah ni bila dia kering jadi banyak mana, hak kering ni asal dia hak basah banyak mana, kita tidak tahu. Jadi hak adalah hadis Nabi sebut berhubung dengan anggur dan tamar, tak boleh. Jadi hak lain-lain tu kita kena berdasarkan kepada hak ni lah. Berdasarkan kepada dua perkara yang telah dinaskan ini, kita boleh kira pula mana jenis orang jual benda kering, gapo, pisang ke, mana pisang hak kering kita nak jual dengan pisang basah hak segar. Buah kiwi lah ni orang buat kiwi kering dengan hak basah. Buah gapo lagi, macam-macam buah, buah aprikot ke gapo jenis hak kering tu dengan hak basah. Kalau nak tukar dua tu sama jenis, tak boleh. Sebab apa? Sebab akan berlaku tafadul, berlebih kurang, tidak diketahui sama banyak. Jadi kalau nak jual juga, nak beli juga, kena guna perantara mata wang, kena pakai ringgit, dinar, barulah tidak berlaku aniaya kepada mana-mana pihak. Jadi ini keadilan Islam dalam mengatur urusan perniagaan. Jadi Nabi isyarat kepada sahabat supaya guna kias. Maknanya kurang ke tak? Mana bila benda hak kering, bila hak basah ni dia akan kurang ke tak? Dari segi sukatan, dari segi timbangan dia tu kalau nak tukar dengan hak basah, dengan hak kering. Sebab bila benda tu basah, dia besar, dia besar. Jadi kalau kita suka, dia akan mengambil ruang yang banyak. Bila benda tu kering, dia kecup, kecup. Jadi bila kecup, dia akan kuranglah daripada sukatan dia tu. Begitu juga dari segi timbangan. Hak basah ni dia ada air, dia ada lembab. Lembab tu dia jadi berat juga. Bila benda tu kering, dia akan jadi ringan. Sebab itulah Nabi SAW suruh tengok, kalau berlaku pengurangan, maka akan berlaku tafadul. Jadi setiap benda ia akan berubah sifat dia daripada banyak kepada sikit, daripada berat kepada ringan. Maka tidak boleh jual beli secara sama jenis dengan
dengan sama jenis tak boleh jual beli. Walaupun yadan biyadin, walaupun tidak berlaku nasiah, walaupun serentak dalam satu majlis, tetap tidak boleh. Kemudian satu lagi tu lebih kurang lagu tu juga. Imam Tirmizi kata hadis ini adalah hadis hasan sahih. Amalan berdasarkan kepada hadis ini, itu pendapat Syafi'i dan ashab kita. Pendapat Syafi'i dan ashab kita. Jadi bila Imam Tirmizi kata ashab kita ni, mana ini isyarat bahawa beliau bukan mazhab Syafi'i. Seperti kata setengah orang kata Imam Tirmizi ni mazhab Syafi'i sebab ada pendapat-pendapat dia serupa dengan Imam Syafi'i. Jadi kalau begitu, kita akan kata di sini, bila dia sebut pendapat Imam Syafi'i, dia kata ashab kita. Jadi ataf tu lil mughayarah, mana ataf tu berbeza. Mana Syafi'i dengan pendapat dia, ashab kita dengan pendapat. Mana di sini ashab kita tu dengan pendapat mereka. Di sini menunjukkan bahawa ashab Imam Tirmizi ini bukan kata Imam Syafi'i, tidak, orang lain. Jadi boleh kita katanya ashab dia tu adalah fuqaha muhaddisin lah. Mana fuqaha yang tidak terikat dengan mazhab. Mana ahli hadis, ahli hadis yang tidak terikat dengan mazhab, itulah cara Imam Tirmizi. Banyak sekali kita jumpa baca selepas daripada Imam Tirmizi menyebut pendapat Syafi'i, dia sebut pendapat ashab dia. Mana menunjukkan bahawa kalau sama pendapat dia tu salah seorang daripada pengikut mazhab Syafi'i, tentu dia tidak akan kata ashab kita. Mana ashab kita tu adalah orang yang berlainan, bukan Imam Syafi'i. Ini bab berhubung dengan larangan daripada menjual buah sebelum kelihatan eloknya. Mana buah tu bila nak jual, mana jual buah atas pohon ni lah, atas pohon. Mana tidak boleh jual buah ada atas pohon tu sehingga nampak molek dia. Molek dia. Mana hal ni jual beli lagu mana? Mana dalam bentuk anggaran lah. Sebab kalau orang tu ada ringgit, ada dinar, dia boleh beli kalau ada atas pohon tu bila nampak molek. Tetapi kalau dia nak beli buah tamar tak ada, nak beli buah rutab, kalau ada pohon atas pohon tu dengan tamar tak boleh. Sebab sama jenis. Sebab sama jenis. Tetapi kalau berlainan jenis tak apa. Larang jual beli buah sebelum kelihatan elok. Kelihatan elok ni banyak tafsir lah. Mengikut jenis buah, mengikut jenis buah, mengikut jenis hasil tanaman, tak serupa. Ada hal jenis menguning, kita kena pakai, mana jenis menguning tu, mana tanda dia nak masak dia kuning, ataupun hijau tu dia tu hijau, mana hijau putih ni hijau dekah, hijau sungguh. Tapi kalau dia lah kau nak masak tu, dia akan jadi awal-awal dia hijau, makin kurang hijau dia tu. Mana celah tu tanda molek, macam pisang. Macam pisang, kalau kita kuning tu baru nak tebal dah, tanda kita dan musai dulu dah. Mana hijau tu, mana hijau awal-awal dah, berkurangnya dah kehijauan dia tu, maka boleh jual. Itu budu salahihah. Jadi Nabi SAW larang daripada jual bai'in nakhli, jual tamar, jual buah ada atas pohon tamar itu sehingga nampak elok. Kalau jual juga orang panggil bai'ul mukhadarah. Bai'ul mukhadarah daripada akhdar tu hijau, khadra. Mana jual beli
buah hak masih lagi hijau, putih, putih benar. Putih tu kelak pahit, tak ada isi lagi kadang-kadang. Jadi bai'ul mukhadarah itu dilarang. Boleh tu bila nampak molek. Jadi seperti yang kita sebut tadi, buah-buah ni salah dia tu, molek dia tu mengikut jenis buah, tak serupa. Kalau buah anggur seperti dalam tafsir di sini, dalam riwayat yang ke 1228 tu, larang daripada jual beli inab sehingga dia kehitaman. Mana kalau jenis buah anggur tu hak dia memang masak dengan hitam, jadi halah kau hitam tu boleh jual. Tapi kalau cetek kecil lagi, dah halus lagi tak boleh. Larang daripada jual beli hab, biji ring sehingga kerah. Mana kerah tu maknanya macam kita biasa pergi padi, ada takar tu. Mana kalau dia kerah maknanya molek tu tak apa tu. Kalau kita pecek tu dia pecah lagi, tu tak boleh. Mana tidak molek lagi tu. Mana pada ketika tu, mana kita boleh tentukan ni molek tak molek pada ketika tu. Kalau kita kerak, kita ambil, tetap jadi hijau benda tu. Tidak kata rosak, ataupun teruk saja. Sebab macam setengah orang kita ni tempat pisau, gaduh tempat pisau. Tak. Jadi tak kat perai tak masuk-masuk. Mana salah jual beli lagu tu. Jadi hal ni mengikut jenis buah. Jadi setengah buah tu kita boleh ukur melalui warna dia. Kismis tadi. Kalau pasal masuk dia warna hijau, kalau nak betul-betul pakai zahir hadis ni nanti dia hitam, tak hitam dah. Mana kena tengok ini mengikut ahli pertanian lah. Kena tanya ahli pertanian. Mengikut uruf dia. Mana jenis buah tu ada dia bergantung kepada warna. Warna. Macam buah tamar dah. Tengok warna dia tu, alah kau mana asal warna hijau, alah kau kuning tu, boleh. Setengah tu lihat kepada sifat dia. Kalau dia lembek, alah kau lembek, mana masuk. Mana ada buah tu baik dia tu, mana kita lihat dia tu alah kelembut. Macam pisau lah, kita pecek tu suka lembut sikit. Ada sejenis lagi dia kerah, mana masuk tu masuk dengan kerah, seperti biji rin. Dan setengah tu pula melalui rasa, macam tebu, contoh tebu. Tebu tu maknanya kita ambil kita repih, ada rasa dah manis. Molek tu, mana tak apa, tidak rugi, tidak nanya kepada orang lain kalau dijual. Jadi salah buah itu, salahus samar itu dia berbeza-beza mengikut jenis buah, dan ini terserah kepada ahli pertanian. Jadi kita suruh benda ni kepada ahli pertanian, ahli uruf ni, ahli dia ni, inilah orang panggil berhujah dengan uruf. Mana dalam kaedah fiqh pun ada kata, bila dalam satu nas tu tidak dijelaskan dengan terperinci sesuatu benda, maka kita boleh rujuk kepada uruf dalam menentukan sifat dia. Kemudian salah satu lagi tafsir kepada budu salahiha ini, itu berdasarkan kepada hadis 1227 tu, Nabi SAW lari daripada jual beli sumbu sehinggalah dia putih. Hak hijau tu jadi putih, dan selamat daripada selamat daripada penyakit. Maknanya lepas pada ni, mari hujan ke, mari gapo ke, dia tak pecah. Macam buah dokong kita kata tempat kita. Buah dokong kita, tempat kita. Mana setengah tu dia mai hujan panas ni, dia boleh luruh. Jadi kalau jual pada waktu tu memang rugilah. Naya. Mana itu dalam risiko mukhatarah, dalam risiko.
Dia dalam berlaku juga gharar, mana tidak pasti dia akan molek atau tidak. Mana kalau tak hujan, tak panas, mana cuaca sederhana, buah tu akan selamat. Tapi dia main hujan panas, dia mungkin boleh luruh, mungkin dia akan pecah. Tapi bila satu tahap ni, tahap molek ni, maknanya mari hujan panas pun dia tetap tidak luruh, dia tidak akan pecah. Itu maksud wayaman al-aha. Selamat daripada penyakit. Dalam hadis ni hatta yazhuwa tu asal maknanya comel, sedap ngelih. Sedap ngelih. Mana kita nampak dah. Macam kita lalu di sawah padi, kita nampak, tengok berisi dah. Orang yang masuk dalam kebun ni, dia nampak comel dah. Kalau kata buah dokong tu ataupun buah kurma tu, nampaklah kau comel. Comel tu maknanya sempurna, selamatlah daripada penyakit. Jadi pada waktu ni lah boleh berlaku jual beli. Boleh berlaku jual beli. Kemudian berhubung wa bihadzal isnad anna nabiyya. Ini Imam Tirmizi pakata ula sanad yang sama. Kalau ada 1226 dengan 1227 tu, itu adalah sanad yang sama. Dia merengkaskan, dia isyarat. Wa bihadzal isnad, dengan sanad ni juga, mana dengan sanad yang sama. Jadi amalan berdasarkan kepada hadis ini di sisi ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka yang lain, itu mereka melarang daripada jual beli buah sebelum nampak molek. Itu pendapat Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Cuma dari segi fiqh dia ada perincian pula. Ada perincian pula, yakni kalau berlaku jual beli ni, kalau berlaku jual beli lagu ni, apa hukum dia? Di sini ada beberapa pendapat seperti yang dinukilkan oleh Hafiz Ibnu Hajar. Pendapat yang pertama kata batal secara mutlak. Mana tak boleh? Ini pendapat Ibnu Abi Layla Thawri. Pendapat yang kedua kata boleh secara mutlak. Walaupun dengan syarat tabqiyah, maknanya tak kerak lagi, maknanya berlaku jual beli ni sebelum nampak molek, tetapi dia kata tak usah kerak lagi lah, biar duduk situ dulu. Biar duduk situ dulu. Tapi kalau ikut sebenarnya Nabi larang juga. Sebab apa? Sebab Nabi SAW larang ni mana nak jaga. Walaupun ada setengah ulama kata tak apa, dengan syarat kita letak, mana tak ambil lagi, tak petik lagi. Tetapi Nabi dia larang ni sebagai irsyad, mana nak jaga kepentingan pembeli tu. Maknanya kalau dia beli juga pada waktu tu mungkin dia akan rugilah, mana dia akan terdedah kepada risiko. Bila risiko berlaku mari penyakit ke, hujan lebat ke, apa semua gugur, dalam keadaan buah dia tu masih lagi ada atas pohon, jadi dia rugi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak jaga tu. Pendapat yang satu lagi kata boleh dengan syarat dikerak. Maknanya di antara penjual dan pembeli tu dia buat syarat bahawa lepas daripada jual beli ni nak petik selalu. Jadi bila petik selalu tu maknanya tak ada timbul masalah dah lah. Maknanya pembeli boleh buat balik dah ke rumah dia walaupun tak nampak molek lagi, sebab setengah-setengah buah kita boleh kerak. Maknanya kalau kita petik dalam keadaan dia masih lagi hijau tu, dia akan masak juga, dia boleh simpan lama, boleh tahan. Maknanya kita perlu pada islah, kita boleh islah, kita boleh jaga dia, kita boleh istilah dia islah ni, kalau kita kat perai lah, kita boleh perai. Maknanya kalau kita tengok contoh kita ada pisang,
Pisang. Orang jual tu memang kita nampak putih. Memang putih. Jadi perlu kepada perai. Jadi perai itulah islah. Mana kita membaikkan sendiri. Menjadikan dia termasuk dengan campur tangan kita. Kita buat kabak ke, ikutlah burga pun nak suruh dia cepat masuk. Sebab setengah-setengah buah ni kalau nanti dia nak betul-betul masuk baru kita nak petik. Tak. Dalam keadaan ni orang ekspor import buah-buah ni. Tak. Kalau kita petik lewat, tak. Mungkin sampai kepada pelanggan tu dalam keadaan lembek rosak dah. Duduk kedai 2 hari buruk dah. Jadi rugi. Mungkin setengah benda tu bila dia ambil awal lagi, tak. Dia tak perai pun nak beli sampai kepada satu tempat yang lain, dah dia masuk sudah molek. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dari jual beli ni supaya kepada pembeli dan juga penjual. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam larang ni ada maksud. Ada hikmah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak jaga kedua-dua pihak. Mana kalau pihak pembeli tu maklumlah. Maknanya kalau dia beli juga dalam keadaan belum molek lagi ni mungkin akan apa? Rugi. Mana dia tak boleh petik lagi sebab belum nampak molek lagi. Jadi kalau mari hujan makan benda binatang lain mari makan, rugi dia. Jadi bila rugi mana bila luruh bila pecah, bila sudah dimakan dah oleh binatang yang lain, maka tak ada nilai ada barang tersebut, rugi dia. Begitu juga Nabi SAW larang daripada menjual barang, menjual buah sebelum nampak molek ni sebab nak jaga nilai. Sebab kalau petik daripada awal lagi, mungkin barang tu, buah tersebut akan jatuh nilai dia. Sebab apa? Sebab bobo manis masuk tu tawar. Macam durian, dah macam durian alik sial tu, dah. Kita beli tawar. Sebab apa? Sebab ambil putih lagi. Jadi bila benda tu tidak berkualiti, maka dia akan jatuh nilai. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak jaga supaya benda tu tidak kurang nilai dia tu. Bila nilai dia tu tetap sama, maka harga tu boleh dijual, barang tu boleh dijual dengan harga yang lebih baik lagi. Jadi nak elak daripada jatuh harga barang buah tersebut. Ini bab berhubung dengan jual beli habalil habalah. Ini satu bentuk jual beli gharar, jual beli tipu daya. Itu jual beli dengan letak tempoh yang tidak diketahui bila. Mana saya akan jual baju saya ni kepada awak pada ketika unta ni dia melahirkan anak dia, lepas tu anak dia akan lahir ni melahirkan pula anak seorang lagi. Mana jual beli sehingga tempoh kandungan yang dikandung oleh ibu tu dilahirkan. So tafsir maknanya kalau anak dalam perut ni akan beranak, maka jadi jual beli, berlaku jual beli. Ataupun kalau anak dalam perut ni dilahirkan kemudian dia pula tu buting melahirkan anak, barulah berlaku jual beli. Ini orang panggil jual beli bertempoh, tidak diketahui waktu dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang juga. Tafsir yang dibuat oleh Imam Tirmizi di sini, habalul habalah itu nitajun nitaj. Mana anak dalam kandungnya itu dilahirkan dan dia melahirkan pula. Auladul aulad, anak kepada anak itu melahirkan anak. Yang ini bayaran ditangguhkan sehingga untuk melahirkan anak. Ini orang panggil jual beli jahalah. Jahalatul ajal.
Jadi jual beli dia asal jual beli jual beli bertempuh ni, dia boleh orang panggil jual beli salam akad. Mana kita WPT dulu, barang serah kemudian, mana kita tempuh. Cuma Nabi SAW kata kena fi syai'in ma'lum wa ajalin ma'lum. Mana benda hak jual beli tempuh ni dia kena benda tu adalah sesuatu yang maklum. Dalam takrif fiqh kata bai'u syai'in mausufun fi zimmah. Jual beli sesuatu ia disifatkan fi zimmah, dalam tanggungan, maknanya akan disuruh kemudian. Mana pembeli dia bayar dulu gapo hak dia nak kepada penjual. Penjual akan suruh pada waktu bila? Waktu yang telah ditetapkan oleh mereka berdua. Jadi syarat jual beli bertangguh ni dia kena benda tu sendiri maklum lagu mana sifat rupa dia, dan dia kena ada tempoh dia. Kalau tidak dia akan jadi gharar, jual beli hak tidak pasti. Jadi letak kepada beranak bila hutang ni dak, bila beranak, tak tahu bila. Macam diu orang lah dak, doktor kata diu awal bulan, kadang tak ada habis bulan tu pun, tak ada masuk bulan baru pun beranak dah, ataupun 2 minggu lepas pada tu baru beranak. Jadi itu tempoh yang tidak tetap. Jadi kalau nak buat tempoh kena kata 1 hari bulan, 5 hari bulan, jelas selalu. Hujung bulan ni, hari terakhir bulan ni, dia kena maklum tempoh tersebut. Dan ini adalah jual beli yang mafsuh, yang dibatalkan. Yang dibatalkan, mana tak sah lah, yang dilarang. Mana di sini sebab dilarang itu adalah bai'ul gharar, jual beli gharar, tipu daya, tidak pasti. Sebab dalam jual beli ni dia kena maklum, barulah tidak rugi mana-mana pihak. Dia kena jelas, tidak boleh ada gharar, tipu daya. Di antara bentuk tipu dayanya itu adalah bila tidak ditetapkan tempoh. Jadi daripada hadis ni kita boleh buat beberapa kesimpulan, ambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, Nabi SAW larang daripada setiap jual beli yang ada unsur tidak tahu, sama ada pada mabik itu sendiri, mana benda tu sendiri lagu mana bentuk dia, dan juga pada tempoh dia, tak tahu bila, tak boleh. Yang kedua, jual beli hak berlaku dalam hadis-hadis yang disebutkan dalam hadis-hadis ni, hak Nabi larang ni adalah jual beli jahiliah, zaman jahiliah. Berlaku jual beli di kalangan orang jahiliah. Sebab Nabi SAW dilahirkan di Mekah tu tempat orang niaga. Nabi pun sendiri dulu pun niaga juga. Jadi muamalah yang diterima oleh orang jahiliah itu dihukumkan sebagai harus. Muamalah ia diguna pakai oleh orang jahiliah pada masa Nabi SAW diutuskan itu dikira sebagai harus, selama mana tidak ada nas ia berlarang. Jadi kalau ada nas yang larang, mana kau tak boleh lah. Jadi asal dalam muamalah ni ulama kata harus. Sebab kalau nak kata nak nanti kena sabitkan jual beli ni boleh, hak ni boleh, hak ni boleh, payah. Sebab lebih banyak hak boleh sebenarnya. Sebab itulah syarat mari dia kata hak ni tak boleh, hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Ghara tak boleh, hak bentuk qimar, judi tak boleh, hak bentuk riba tak boleh. Mana syarat telah menetapkan dhabit, kaedah kayu ukur. Mana kalau ghara tak boleh. Mana selama mana tidak ada ghara, selama mana tidak ada unsur judi, selama mana tidak ada unsur riba, segala bentuk muamalah adalah harus. Al-aslu fil muamalah al-ibahah. Asal dalam bab muamalah ni harus. Kita nak boleh nak buat akad jual beli ikut macam mana pun boleh. Selama mana tidak ada 3 unsur tadilah. Unsur riba, unsur gharar,
dan usul qimar. Kemudian yang ketiga, disyaratkan pada benda yang dijual itu adalah maklum, dan harga pun maklum juga, berapa harga nilai dia. Kalau jual beli itu bertempoh, dia kena ada tempoh dia bila. Mana bertempoh ni maknanya tak serah selalu dalam akad. Hak asal dalam jual beli ni dia kena serah terima dalam satu majlis. Mana dia kena serah dia terima dalam satu majlis, maknanya penjual menyerahkan barang dia kepada pembeli, pembeli serah pitih kepada penjual. Itu asal jual beli. Bila tidak menepati asal ini, mana tidak diserahkan dalam majlis, maka perlu pada syarat tambahan. Syarat tambahan itu mana kalau kan bertempoh, bila. Jadi semua ni nak jaga kedua belah pihak. Sebab apa? Sebab bukan semua jual beli ni boleh berlaku suruh dia terima dalam satu masa. Macam hak tempoh bai'us salam. Bai'us salam ni jual beli bertempoh. Yang ni pembeli bayar dulu pitih. Ini satu bentuk kemudahan juga. Maknanya bukan semua penjual tu dia ada modal. Bukan semua penjual tu dia ada modal. Jadi bila dia tak ada modal, dia tak boleh buat. Maka untuk mendapatkan modal ni, maka pembeli bayar dulu. Jadi dia ada modal tu melalui bayaran awal yang diberikan oleh pembeli. Barulah dia boleh buat kerja, dia boleh buat barang hak dia nak, barang yang ditepah tu. Begitu juga penjual ni, kadang-kadang dia pembeli ni dia nak pastikan dia dapat barang tu. Dia dapat barang tu, maknanya dia tak lagi barang ni, tapi akan datang dia nak pada waktu-waktu yang dia kendaki. Maka dia boleh dahulukan duit dulu. Sebab apa? Sebab terjamin. Bukan kata barang hari ni nak, hari ni baru cari. Sebab ada kemungkinan dia dapat ataupun dia tak dapat. Contoh kata dia nak karipak, dia nak karipak 100 butir. Jadi dia pergi pasar, hari tu baru nak cari. Mungkin hari tu habis karipak. Mungkin dia dapat 20 butir je. Jadi dia terpaksa pergi ke pasar yang lain pula. Kena jajak 2-3 tempat baru boleh dapat semua jumlah dia nak. Tapi kalau dia sudah tepah dah, buat perjanjian dah, maka bila sampai hari tu dia akan dapat lah seperti dia nak, dalam keadaan yang baik, segar, molek lagi, kualiti molek lagi. Mana di situ kemaslahatan dia terjaga. Itu dalam bab jual beli salam. Nanti kita akan jumpa bab salam ni pada tempat dia. Jadi sebab kepada tidak boleh jual beli ni, gharar di sini, sebab tidak diketahui tempoh bila tu, jadi satu penantian pula, bila baru boleh dapat barang. Kemudian bab fi karahiyati bai'il gharar, ni lebih kepada usul lah. Mana sebelum pada ni disebutkan contoh-contoh ataupun jenis-jenis jual beli yang menunjukkan kepada gharar. Gharar tu sendiri tu gapo, itu akan mari dalam bab akan datang. Jadi dapat raya setakat tu saja. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.